Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ashraf. Saya Afiq. Saya Alif. Dan selamat datang ke podcast kami. Sebelum kita mula, apa yang topik yang akan kita bincangkan pada hari ini? Seperti yang kita tahu, di depan ke aku tak ingat, tapi dalam beberapa hari ni dah dekat dah Ramadan ni. Jadi sebelum aku nak masuk ke topik ni, aku nak tanya kat korang, apa korang punya persiapan ke, apa yang persediaan korang sebelum kita nak masuk Ramadan ni? Afiq. Okay. Aku rasa persediaan aku adalah aku akan cuba untuk jauhi daripada melakukan perkara yang tidak elok lah. Contoh, kalau kita tahu maybe cara kita bercakap ni, kita suka memaki orang ke, suka apa kata membawa ke kan. Perkara-perkara tu macam tu tak elok ke, aku akan cuba hindari. Aku cuba kurangkan lah. Aku cuba kurangkan lah. Lepas tu next aku maybe akan cubalah solat di awal waktu lah. Bila masuk waktu solat waktu azan terus solat lah. Itulah persediaan aku. Lah macam-macam. Aku akan cuba menguatkan iman aku agar tak dihasut oleh member-member aku untuk berbuka puasa pada satu tengah hari. Okey. Itu je. Itu je. Itu je. Kalau macam aku cuba untuk memperbanyakkan amalan aku lah. Sebab Ramadan ni bulan yang sangat berkat jadi berkati. So bulan Ramadan ni mungkin aku akan cuba untuk banyakkan baca Quran, soal awal waktu, banyakkan sedekah dan solat-solat sunat lah paling komen kat sini. Korang tahu tak macam mana perintah berpuasa kat Ramadan ni diturunkan? Macam ingat, macam lupa. Aku rasa lah dia terjadi selepas Perang Badar rasanya. Ya, okey. Kalau korang nak tahu, ni berdasarkan pengetahuan aku lah. Yang aku tahu, perintah berpuasa diturunkan sejak setelah Perang Badar, pada tahun kedua Hijrah. Masa tu buat pertama kalinya Rasulullah dan sahabat dia menang Perang Badar. Lepas tu pada masa tu juga Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 183. Itulah macam mana kita turunkan untuk berpuasa. By the way, guys, kita orang dah sediakan lah beberapa soalan daripada korang tanya di kolom komen. So, inilah kotaknya. So, dalam ni ada soalan-soalan random lah daripada korang. So, kita orang tiga ni akan jawab lah secara random. Kita orang akan pilih secara random dan jawab soalan tu. InsyaAllah, Jadi, kita cuba yang terbaik untuk menjawab soalan korang. siapa nak jawab dulu? Ashraf. Okay. Soalan dia adalah, apakah keistimewaan bulan Ramadan? Keistimewaan pada bulan Ramadan adalah dalam bulan Ramadan ada suatu malam ini dipanggil Lailatul Qadar dan malam ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Okay, next. Afiq. Baik. So, soalan aku adalah kenapa mesti berpuasa pada bulan Ramadan? Okey. Allah dah turunkan surah Al-Baqarah ayat 183. Dan surah Al-Baqarah ni adalah surah nombor kedua dalam Al-Quran. So dalam surah tu dia beritahulah bahawa berpuasa semua Muslim, semua orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu yang berpuasa agar engkau bertakwa. Okay. Seterusnya, Alif. Okay. Ni untuk soalan terakhir. Baik. Soalan terakhir, siapa yang wajib berpuasa? So, jawapannya orang yang wajib berpuasa ialah semua Muslim, lelaki dan perempuan. Mengikut syarat tertentu lah. Kalau perempuan kan kita tahu orang ada special case, Ya, betul. kan, ABC. So, So kemudian kecuali bagi kanak-kanak yang belum balik. okey, so berarti orang tak diwajibkan lah. Yes, so itu saja podcast untuk kita kali ini. Sebelum kita nak mengakhiri podcast kita kan,
apakah azam korang pada bulan Ramadan kali ini? Azam aku pada bulan Ramadan tahun ini adalah aku nak puasa penuh 30 hari dan aku akan cuba solat tarawih setiap malam. Setiap malam. Oh, kalau Afiq? Aku pun tak, lebih kurang macam Ashraf. Aku akan puasa penuh pada bulan Ramadan ni dan solat tarawih lah, cuba solat tarawih 23 rakaat lah. Solat tarawih dan witir sekali. Dan maybe aku akan perbanyakkan lah aku punya ibadah-ibadah supaya bulan yang mulia ni lebih banyak lah kiranya kita punya pahala tu pahalanya berganda-ganda lah kita dapat bila baiklah. Apa pendapat anda? Untuk azam aku pula, aku nak cuba untuk khatam satu kali je untuk ibadah ni. Itu je lah. Tamatlah kita punya podcast pada kali ini. Jadi kita akan jumpa pada episod akan datang. So Okay. terima kasih. Bye. Terima kasih.